Lepas tu saya akan basuh baju dan saya akan lipat baju, gantung. Saya akan basuh pinggan. Lepas tu makan, lepas tu basuh pinggan lagi, lepas tu makan, basuh pinggan kan, basuh lagi pinggan, lepas tu makan lagi, basuh pinggan lagi. Lepas tu saya akan lap meja, mop lantai, sapu. Lepas tu sapu lagi. Lepas tu anak makan, saya sapu lagi. Lepas tu anak makan, saya sapu lagi. Saya akan sapu sampai lantai tu haus. Okey. Sampai 28 hari bulan lah. Itu pun kalau tak sambung. Kalau sambung, saya akan rutin harian lah. Saya akan bangun pukul 4.30 pagi, tahajud, sembahyang subuh, minta pada Allah SWT supaya dilimpahkan rezeki dan sihat tubuh badan untuk nak buat kerja rumah. Terima kasih kerana menonton YouTube channel saya.